Hello everyone, so today I'm gonna make a video that I purchased online for Raya. So let's unbox what inside this and what I bought. Actually kita dah buat dah video ni, tapi hari tu lighting tak elok dan tak cantik. So kita buat lagi video ni, okay? So apa yang Kak Sarah beli semua ni, it's random, beli dekat TikTok dan Shopee je. So inside this box, I really love that sebab Kak Sarah dah try dah pun. Tapi untuk everyone apa saja saya akan review balik. So this is the box. The box sangatlah cantik je. So when kita open, kita akan receive this. Actually this box mesti like inside the bubble wrap, tapi kita dah buka dah kan. We got lip oil. Kak Sarah beli lip oil. So the bubble wrap. And then Velvet Vanity ni memang lawa packaging. So dah dapat ni, tapi I tak letak any message pun. My first time I beli lip oil from Velvet Vanity. Walaupun harga dia sedikit mahal, tapi tak mengapa sebab dia akan pakai daily. Kak Sarah punya shade I ambil Mavut. Lip oil dia so far Kak Sarah dah pernah try. Kenapa Kak Sarah try dulu? Sebab kalau Kak Sarah dah try, dah best kan, mestilah Kak Sarah beritahu hampa best. Dah try, dah pakai, dah long lasting dia macam mana. Itu disebabkan kenapa Kak Sarah cuba dulu. Hari tu Kak Sarah dah pakai, so far okay. Tapi I pakai sekali je lah sebab Kak Sarah pun sayang. Sorry if bunyi noise sikit dekat belakang sebab ibu tengah buat kerja. So yeah, this one I ambil shade Mavut. If everyone nak beli, boleh purchase dekat TikTok ataupun Shopee. Kak Sarah dapat free shipping hari tu, sebab tu lah I beli. Kalau tak, memang tak lah. Tapi tahun ni memang I nak pakai lip oil lah instead of lip matte ataupun lip glaze. This is the packaging. Dulu I tak faham kenapa orang purchase yang ni, sebab dia macam lip oil dan pricey bagi Kak Sarah lah. Tapi right now I dah faham kenapa orang purchase. Maybe lepas ni I akan repeat again sebab best. Shade Mavut ni dia macam little bit of grape, purple. Dia punya ni sangat big. Tak adalah sangat big, tapi sekali you swipe tu okay dah. Tapi on our lips, ikutlah skin you warna macam mana. Kalau Kak Sarah sesuai lah this one, sebab tu Kak Sarah beli yang ni. Kalau dekat Kak Sarah, dia macam warna dia nature, tak nampak purple tu sangat. That's why I suka. After kita buat TikTok tadi, ibu memasak dah habis. Jadi kita sambung balik. Tadi kita dah review our lip oil, Kak Sarah punya lip oil untuk Raya ni. So kita akan review another 3 of product favorite lah. Kak Sarah punya favorite. Kak Sarah suka what I purchase right now. I dah beli apa yang I suka. Dia main dengan kotak macam beli telefon hampa. So right now we have kipas from Gojodok. Kenapa Kak Sarah pilih Gojodok? Sebab I dah try my cousin punya Gojodok, my friend at school punya Gojodok, macam best, menarik. Dia pun kata seronok lah. Memang kena ada satu. Everyone dekat dalam dunia kena ada satu. Dan Kak Sarah pun beli. Bukan beli sebab FOMO. Benda ni memang tak tipu. Kak Sarah guna ni everyday. Inside the box, hampa akan dapat buku manual dia. Tapi benda ni sangat senang lah untuk belajar. Kat TikTok, YouTube, everything semua dah ada cara penggunaan dia. So you don't need this pun sebenarnya. Tapi baguslah kan, dia pun provide ni untuk their customer. Kita ada kipas. Kipas ni silicone case je. Tak ada apa pun. Cumanya I nak kipas I ni sentiasa dalam lindungan silikon ni. So I beli silikon ni. Silikon ni Kak Sarah beli RM4 9 kupang, RM5 macam pricey jugalah. Harga dia berubah-ubah, tapi RM4 9 kupang tu for me macam cheaper lah kot kan. Sebenarnya harga dia 20 lebih macam tu, tapi dia kan ada sale, harga dia berubah-ubah. Hampa kalau tengok harga mahal jangan beli lagi. Kalau tengok harga murah baru you guys purchase. Jangan beli kipas ni dengan cover dia sekali. Kalau tak memang mahal. Layer dia you guys akan dapat yang pendek, yang long lanyard. Dia sebab kan kalau hampa macam busy kerja tapi perlukan kipas, tangan penuh, you guys need this. Okay? Untuk Kak Sarah tak bawa pergi mana sangat pun. So I pakai je lah short lanyard ni. Just dia USB Type C.
Lepas tu sini on, off. Lepas tu sini dia punya digital dia, and then sini tambah dengan tolak. Speed paling laju dia adalah 100 je, tapi 100 tu paling minimum, paling laju dah untuk Kasara lah. 20 pun bagi Kasara dah laju sangat dah. Bateri dia lama jugalah kena charge. Macam pukul 11 malam sebelum tidur tu Kasara charge. Esok pagi nak sok tu pun masih lagi 97. So dia tak 100. Jadinya take time so much. Tapi bateri dia lambat habis. So macam okey lah kan, nak charge lama bateri lambat habis. USB Type-C, nampak dia dah bagi siap dah. So far Kasara bagi 9/10. Kenapa 1 bintang tu hilang? Sebab nak charge dia tu lama sis. Sebelum tidur janganlah lupa nak charge. Ada that, kita ada Mila. Everyone mesti famous kan dengan Mila punya brand ni dekat TikTok. So this is my kasut raya for this year. Kasara nak kasut yang comel-comel sikit tahun ni. Sebab tu lah I beli kasut ni. Kasut ni I tengok dah lama dah, dari tahun lepas lagi. Tapi kalau nak beli, nak pakai pergi mana sebenarnya? Dah nak raya ni, I ada reason kenapa I beli kasut ni. Sebab nak pakai raya. Lagipun Kasara tak ada kasut yang macam gegel-gegel macam ni. I adalah kasut, tapi kasut yang pakai pergi kampung-kampung tu je. So this one memang cantik. Kasara ambil colour putih supaya semua baju, semua warna baju yang Kasara ada sesuai. Sebab tu Kasara ambil warna putih. Okay, dia ada banyak colour. Kasara patut ambil 38, tapi it's okay. Benda masih longgak, boleh pakai. Pakai je. So this is the detailing. So cantik. Dia ada tapak sikit kat sini. Kasara pakai memang sangat cantik memang. Walaupun mak I kecam, ibu cakap kasut I tak cantik, tapi I redha sepenuh hati sebab Kasara suka. Kalau Kasara suka, orang lain cakap tak suka pun, I don't mind. Okay. Is the detailing. Dia nampak macam vintage sikit. On this side pun macam cantik kan. Macam kasut wanita macam tu. Bukan macam ni, memang kasut wanita Kasara. Ini adalah kasut raya Kasara. I choose putih dan I suka 10/10 sebab dia selesa. Because of dalam ni dia ada span. Beli kasut jangan lupa beli yang ada span. Sebab kita kalau raya kita mesti pakai seharian. Tahun lepas Kasara pakai sneakers. Bapa satu rumah kena buang kasut dengan tali. Lepas tu pergi rumah semua jarak dekat-dekat. Ni rumah Kasara, tu rumah jiran. Macam tu. Rumah dekat-dekat. So bila nak pakai kasut tu, lepas tu nak jalan berapa tapak je kena buang kasut lagi. Sangat membazirkan masa. Tapi tahun ni Kasara buat pembelian bijak sebab beli kasut yang sekelum je. So the last one, Kasara macam waktu awal-awal tu suka beli beg ni. Lepas tu dah lama-lama macam tak suka. This one brand K-Style pun entah dia tak tulis K-Style, tapi dekat sini dia ada tulis. So this is the bag. Bag ni pun macam vintage juga. Actually Kasara nak ambil warna white sama dengan kasut. Kasara kalau pakai outfit memang bag Kasara akan sama dengan kasut. Macam tu. Tapi kita lari sikit lah. Kasut warna putih, bag warna cream. Tada! Boleh lah kot nak lawa kot nak. Mungkin hari tu tak kenal, ini kenal pula kan. Lawa. Dia warna cream, tapi warna dia kat situ dia tulis cream. Tapi bila I receive that, dia macam latte. Tahu tak? Latte tu macam mana? Latte tu macam ayat kopi latte tu lah. Okay. So this is my bag. Dia macam vintage juga. Sebab Kasara macam berkenan dah bag ni, tapi bukan warna ni, warna brown. Tapi it's okay, kita nak sama tema tahun ni. So this is the bag. Ni dia boleh sling bag. Ni juga dia detailing macam ni. Detailing dia sangat bersih. Tak ada benang macam serabut ke apa ke, tak ada. If everyone macam suka juga bag ni, jangan lupa purchase dekat description box Kasara tu, okay? So dia ada magnetic, dua magnetic macam ni. Kan when you open dia ada side sini. Sini Kasara tak confirm lagi I nak letak apa, mungkin sampuraya yang makcik-pakcik I bagi. Macam tu. Lepas tu inside this slim bag. Tali slim bag dia. Dan size dia agak besar. My phone celui kat dalam ni. Lepas tu the zippers. And then inside this pun ada juga. Mungkin sampuraya juga. So dia macam it's look pretty lah. Macam tu. Kasara suka lah bag ni. Mungkin Kasara tak suka the colour kot. Bukan
sukakan the design. The design dia macam pretty. Mungkin I tak suka the colour. Rest in peace my 200 plus ringgit. So thank you everyone for watching. Jangan lupa beli juga macam Kasara so that we can matching pada hari raya nanti. Thank you for watching. Bye.